I have numbers. Merah menjerit-jerit, kuning mekar paksi jiwa, membakar seruan jiwa para kekal buku akhir darah. Kuning dan merah, merah kuning lo juara, gergasi utuh Selangor ku juara, gergasi cengkam musuh binasa. Kebanggaan merah kuning, Selangor kekal sampai mati. Selangor, 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 Selangor merah kuning. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyokong LS 18 Selangor Tengah Putih City. Dalam puasa, baru pun aku mengucapkan selamat berpuasa. Ramadan kita insyaAllah. So, malam ni wah, boleh tahan juga fan kucing tu. Saya ni bang, saya ni Haji. Oh, ini Ya Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah Haji. Assalamualaikum Haji. Alright, so kita harapkan Selangor menang lah. Nah, selamat Selangor menang pasal beza satu mata. Tapi Putih City dia punya kelebihan satu game dalam tangan. Itu bahaya. Kita harapkan Selangor menang malam ni. Kita harapkan. Tak tahu nak cakap lah. Menang lah insyaAllah. Oh, cantik je, cantik je. Ah. Oh, lama. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ayo Ramadan. Aku rekam. Sama-sama bersama game lancar lah. Selangor lebih sikit lah dia punya dominasi. Bagi aku 60, 40 ataupun 55, 45. Lebih kurang macam itulah. Walaupun kita tunggulah second half. Kita tahu macam mana lagi. Second half macam mana, kita harapkan Selangor dapat skor, dapat tahan. Management kerja betul.
betul-betul terhidang tadi. Lalu je, Vita lambat. Aduh, sayang betul, sayang. Macam laju lah bagi bola.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bangun menang secure 3 mata walaupun ujung-ujung kira tipis, tapi 3 mata tetap 3 mata. Ini adalah gambaran permainan untuk separuh akhir Piala Malaysia nanti. Ini Liga Super. Memang fight, memang best. Apa-apa pun aku memang puji back ataupun defend pasukan Kuching City, especially Aziz, keeper. Memang power. Dia confident dengan Moraes try last minute tadi. Moraes try, dia masuk. Lepas tu bola datang lagi pada Vita, dia masuk lagi. Memang terbaik lah. Apa-apa pun alhamdulillah. So tu je lah nak balik cepat ni. Net. Okay, tu je. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen seperti TV. Dan nak dapatkan apa-apa merchandise dekat Ali Wan Meru, FB, IG, TikTok. Tu je lah. Alright, tu je. Namanya Imam Maya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Susu 3 mata. Alhamdulillah.